Dan saya nampak bagaimana doktor, bahasa Melayu ni berfungsi sebagai bahasa ilmu, bahasa jiwa dan bahasa membina sebuah pemikiran dalam tamadun Betul. alam Melayu ni. So apa dalam era digital ni doktor yang sangat pantas dengan pelbagai social media yang ada dalam konteks kehidupan, aspek warisan pemikiran Melayu masih sangat bernilai untuk membentuk masyarakat yang betul dari segi identiti, adab, hubungan sesama manusia. Oleh sebab itulah agama Islam satu agama yang anjal untuk tidak ada masalah menerima sebarang elemen kebudayaan asalkan ia tidak bercanggah dengan fundamental Asas. teras agama iaitu akidah. Dan adalah isu-isu lain yang ini, tapi asasnya begitu. Apa saja budaya yang baik yang jelas tidak melintas batas yang telah ditetapkan oleh akidah dan syarak, maka kita terima dengan baik. Sebab itulah Melayu yang kemudian menerima Islam telah berkembang sebagaimana sekarang. Dan semenjak orang Melayu menjadi Islam, tidak lagi mereka berjaya walaupun ada usaha kemudiannya pada zaman kolonial untuk menarik mereka ke agama Kristian sebagai contoh. Dalam konteks semenanjung tanah Melayu tidak berjaya. Di Indonesia berapa kaum macam orang Batak apa semua sebahagian berjaya. Sabah Sarawak juga beberapa gerakan Kristian berjaya. Tapi dalam konteks semenanjung tidak berjaya sama sekali. Walaupun percetakan tempat percetakan bahan dakwah Kristian yang paling adalah di Singapura. Bahkan seawal abad 17 sudah ada terjemahan Bible dalam bahasa Melayu. Seumpamanya, maksudnya gerakan itu kuat.